والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kita buka muka surat 110. 110 pasal kedua. Pasal kedua, perempuan jangan menderhakai suami. Itu tajuk dia. Imam Bukhari dan Imam Muslim telah mengeluarkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa abat an taji'a fabata ghadbana la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Maksud hadis, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila si suami memanggil istrinya kepada hamparannya, maka ia istri enggan, tak mau. Lalu suaminya tidur dalam keadaan marah terhadap istri. Nescaya para malaikat melaknatkannya istri hingga sampai waktu subuh. Jadi apa pencerahan hadis ini? Hadis ini nak beritahu pada kita bahawa seorang isteri manakala suaminya panggil, dia panggil itu panggil mana tu? Panggil kepada hamparan. Apa tu kan? Hamparan ni tempat tidur. Dia panggil masuk dalam bilik. Nah. Suami dia panggil dengan yang dia panggil. Nah, dia panggil isteri. Isteri pun dengar dah. Maka ia enggan. Dia tak dengar. Dia sibuk dengan kerjaan lain. Suami ni duk panggil siap tegak-tegak dah. Lalu suaminya tidur dalam keadaan marah. Dah panggil tak mari-mari ni, akhir jenera tu lelaki. Jenera lah. Nah, muka malam kan ni jenera. Jenera lah. Lama dah duk tunggu. Nah, isteri ni dia buat sibuk dengan hal dia lah. Nah, buat sibuk dengan duk lipat kain ke, duk basuh pinggan ke. Nah, suami ni dia panggil dah. Isteri ni bukan tak faham, dia buat tak faham. Nescaya para malaikat melaknat akannya hingga sampai subuh. Maknanya katalah suami ni dia panggil isteri jam 10 malam. Panggil tak jawab tak mari. Negara muka tak dekat dah. Muka letih dah. Jadi start daripada jam 10 sampai reban subuh. Mereka ni laknat atas seorang isteri. Nah, laknat tu bahasa Arab. Kalau bahasa kita agak celako. Bayar ke mereka duduk celaka atas kita. Atas isteri yang tidak peduli kepada suami. Nah, jadi sepatutnya seorang isteri ni bila suami panggil
walaupun isteri ni tidak berajak, gilah dulu jumpa. Tanya dulu nak gapo, tanya dulu. Kan? Tu ni hukum. Tua pun tak kira, tidak nak orang muda lah ni. Hadis ni untuk semua. Tua muda. Tak ada kata tua-tua pun manggil lagi dah. Tidak. Walaupun tua pun kena jawab, kena pergi. Bicara molek. Ni dari sudut hukum. Jadi kita tak dengarnya. Kalau muka kita dengar mereka ada kata lanak. Tu lingo-lingo kan. Oh, serabut lagi. Tapi muka kita tak dengar. Mereka duk lanak tu kita tak dengar. Bayangkan kalau kita dengar tu sekata mereka orang. Kalau orang tu kata gitu. Wasa celako. Sedap duk kat kita. Tak sedap duk. Orang pakai duk kata kita celako dah. Sampai subuh. Ni mana dosa isteri ni dah. Kalau dia sengaja tak layan suami, sedangkan suami ni berajak pada dia. Dan riwayat hadis daripada Bukhari dan Muslim pula, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana la'anathal malaikatu hatta tusbiha." Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin illa kana allazi fis samai sakhitan 'alaiha hatta yarda anha zawjuha. Muttafaqun alaih. Apabila seorang laki-laki memanggil isteri, panggil itu kepada hamparan. Tak kira lah panggil mana pun kan. Jadi bila sebut kata hamparan ni, panggil tempat tidur. Faham lah tu tak? Panggil tempat tidur. Tiba-tiba ia isteri enggang datang kepadanya, suami tadi. Laki-laki yang berkelas suami. Maka ia laki-laki suami ni tidur dalam keadaan marah. Marah. Nah, patah siri marah nak mana? Berunding dah dulu. Nah, kecek kira dulu. Kan? Ya molek. Orang puan ni lah. Tu baik. Jadi bila orang isteri tak layan, suami ni marah. Nerah lah keadaan duk sah payung basuh. Nerah. Nescaya ia isteri dilanak oleh mereka hingga subuh, dan pada satu riwayat lain ada lagi tambahan hadis, malaikat yang di langit itu murka ke atasnya isteri, sehingga suaminya redha padanya pada isteri. Sehingga redha. Jadi kalau kita lihat di situ, nah, maknanya seorang isteri ni kewajipan taat pada suami, tak kira tua, tak kira muda. Kalaulah isteri ni tak mampu nak layan, nak kecek kira molek, boleh dibincang lah. Bincang tolak asuh molek. Suami ni dia backing walau mana pun, kalau isteri ni pandai ambil hati, tak ada lah backing. Nah. Royak molek. Nah, malam ni penat ni nah. Banyak kerjaan basuh kain ke gapo tadi. Nah, royak molek. Pak kita sebagai suami ni kena ambil hati juga, jangan duk suruh suami isteri saja. Ambil hati lah ke mana kita sebagai suami ni. Kalau dah nampak isteri ni sibuk di dapur dengan tugas basuh pinggan, lipat kain, jaga anak kan. Ada anak kecil pula. Nampak dia sibuk, jangan duk panggil lah tika dia sibuk korang. Maknanya kena sama-sama pandai ambil hati. Jangan kita suami saja duk arak dia ni ikut kita pun kena ambil hati juga dia. Dah tahu dia sibuk, dia penat, jangan duk panggil tika tu. Panggil lah tika dia senang, tika dia relax. Tika tu kita panggil.
Nah, ni nampak start asuh bengkel, kita pun start panggil. Bila nak sudah bengkel tu asuh. Jadi kita kena guna dah. Budi bicara juga. Walaupun hukum, walaupun dia ada tengah masak nasi pun, kalau suami panggil, wajib dia kena pergi. Maka kita dah tahu dia nak tak sedut panggil letika tu. Panjang lagi masa. Kita duduk dengan dia hari-hari kan. Pandai-pandai lah kita ejah masa tu. Supaya tidak masa muka tak lari. Dan telah dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salasatun la tuqbalu lahum salatun wa la turfa'u lahum ila samai hasanatun. Al-abdul abiku hatta yarji'ah wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yarda was sukranu hatta yashuwa. Maksud ada 3 orang tidak diterima semayan mereka dan Allah Ta'ala tidak mengangkat ke langit kebajikan mereka. Perhati baik-baik. Jadi dalam hadis ini ada 3 golongan manusia. Kalau dia semaya Tuhan tak terima. Bukan tak sah, semaya sah. Jangan silap faham tu. Semaya tu sah, tapi tak diterima. Bila tak terima tak boleh pahala. Tak ada kalau kerja kat tak payah gaji lah. Ni tidak diterima, mana tidak dibayar pahala. Sembahyang sah, mungkin dia cukup syarat, cukup rukunan. Dan Allah Ta'ala tidak angkat ke langit kebajikan mereka. Mana hak dia buat tahu kau bumi ni, baik sedekah, baik sembahyang sunat, baik tolong orang, derma, gapolah kebajikan dia waktu ke bumi ni. Malaikat tulis dalam buku tapi tak naik langit. Tak sapa tempat simpan. Tak sapa duduk dalam buku. Duduk dalam buku dari. Siapa mereka yang 3 golongan? Kita memang takut kena kita. Kalau kena kita agak kena baiki lah. Yang pertama, hamba yang lari hingga ia kembali pada Tuhan. Ini hamba abdi. Ni tak ada lah ni lah. Apa kita ni bukan hamba. Hamba ni orang yang darjat dia rendah. Kasta dia rendah. Dia hamba. Dia kerja dengan kita ni tak ada kena bayar gaji, makan. Selagi tidak dimerdeka dia tetap jadi hamba. Jadi hamba ni dia kerja dengan majikan. Siang malam. Tiba-tiba dia lari tak si kerja. Dan dia boleh jual beli. Supaya kita jual beli lembu kambing. Boleh jual. Dia ni orang. Sedangkan orang sebenar macam kita ni, orang merdeka ni haram jual beli. Hamba boleh beli, boleh jual. Satu. Ni kita terlepas. Yang kedua. Perempuan yang dimarahi oleh suami hingga ia suami redha. Ni. Hak kita nak nombor 2 ni. Kaitan dengan pelajaran kita ni. Perempuan yang dimarahi oleh suami hingga ia suami redha. Mana seorang isteri dia buat kesalahan, dia sengaja buat salah, menyebabkan suami ni marah. Bila suami marah, katalah sehari suami ni duduk marah dia. Maka dalam satu hari sembahyang dia, puasa dia, sedekah dia tidak naik ke langit. Tidak diterima. Puasa dia sah. Dalam keadaan dia diraka pada suami pun sah, tapi tidak diterima. Dia simpan dalam buku tak naik. Sepatutnya kena naik lagi. Amalan kita ni, dia 2 kali sehari naik. 2 kali sehari naik. Waktu subuh dan waktu asar. Tiba-tiba tak naik. Tak bawa naik lagi.
Dan ada riwayat kata hari Isnin dengan hari Khamis. Ada juga. Nah, ipu hari Isnin naik. Ipu hari Khamis naik. Abad tu sunat puasa sunat Khamis. Nah. Terbaik. Tak kira lah Senin kau tiap hari kau. Pokoknya tak naik ke langit. Mana isteri yang deraka pada suami tadi. Yang ketiga, orang mabuk. Hingga ia orang mabuk jaga pada mabuk. Dia semaya, tapi suka minum benda mabuk. Suka makan benda mabuk. Pada adatnya kada mabuk tak maya dah. Tapi dia ada. Dia semaya, dia suka makan benda mabuk. Benda mabuk ni tidak semestinya arok. Asal benda mabuk. Arok tu hak masyhur dah. Asal ke benda mabuk. Nah, orang kata dia makan buah kau tu mabuk. Dia makan juga. Maka dia semayang. Dalam keadaan dia mabuk, Tuhan tidak terima hingga dia sedar, hingga dia pulih daripada penyakit mabuk. Kita tak nak lagi tu. Kita nak bila kita semayang, sudah semayang, beres semayang kita luluh diterima. Tu kita nak. Jadi 3 golongan. Hamba yang lari, sehinggalah dia balik minta maaf dengan Tuhan dia. Perempuan yang dimarahi oleh suami. Itu terpulang atas individu lah. Nah, kalau kita sebagai seorang suami, kita tahu isteri kita ni banyak buat salah dengan kita. Nah, kalau kita tidak reda, semaya dia Tuhan tak terima. Puasa dia Tuhan tak terima. Nah, pasti nak lagu mana? Maka itu terletak atas tanggungjawab kita. Kalau kita sedia memaafkan kesalahan isteri, maka diterima tak ada apa-apa. Nah, tangan kita. Maka kita maaf lah. Mudah-mudahan dia insaf. Nah, dia kembali ke pangkal jalan. Nah, itu baik. Baru marah pun kita maaf lah. Suatu cetera dari bahawa semayang seorang yang tidak diterima oleh Allah Ta'ala itu 10 perkara, 10 keadaan. Mana 10 golongan ni, kalau dia semayang, Allah Ta'ala tidak terima. Ini mengikut. Nah, riwayat lain ada 10. Semayang seorang yang tidak diterima. Tidak diterima tu maksudnya tidak sepenuh. Tak sepenuh. Maya dia sah. Mungkin dia semayang cukup syarat, cukup rukun. Kan? Apa kita semayang biasa ni. Kan? Tapi tidak diterima dengan maknanya tidak sepenuh. Maya dia tak sepenuh, dia tak terima. Jadi kalau bila tak terima, tak boleh pala. Pala tak boleh. Bapa tak terima tu? Sebab ada halangan. Halangan tu besar. Dosa tu besar. Menyebabkan hak baik tak boleh nak terima. Pasal tebar terlajuk. Halangan. Besar dosa ni. Mana dia? Yang pertama, semayang yang tidak berjemaah. Kan? Berat ni kan? Ramai orang semayang seorang tak jemaah. Tidak diterima tu bukan kata tak sah. Nah, sebab apa semayang seorang tidak jemaah tidak diterima? Sebabnya antara sebab lah. Dan antara sebabnya bila kita semayang seorang-seorang tak biasa jemaah. Nah, jangan-jangan semayang kita saat ni tidak beres. Maklumlah semayang seorang dengan semayang jemaah ni beza. Semayang jemaah ni tertib, terning. Nah, kita ikut tu imam. Kalau tu imam baca surah panjang, lamalah kita berdiri. Berbeza dengan kita semayang seorang. Bila semayang seorang ni kan, laju lah. Jangan-jangan ada tamak ninah kau dok tak tahu. Rokok sepenuh kau tidak. Sujud sepenuh kau tidak. Dah laju. Nak kita teringat kau ada janji orang nak kerja Allah. Susah. Rokok perah.
Boleh jadi dengan sebatu tu yang tak terima. Ada pun kita semaya secara jemaah. Nah, kalau ada salah dan silap, dengan power kita semaya ramai ni, dia boleh tupai menupai, boleh semangat. Dia lain. Nah, apa kita makan nasi contoh. Makan sore tak berapa lalu. Tapi kalau makan dengan Allah bodoh pun sedap. Dia syafaat. Dia aura tu lain. Nah, kalau kita makan nasi secara jemaah kan, nasi dengan bodoh pun sedap. Tapi kalau sore tak ada. Yalah. Lauk tak apa sedap pun jadi sedap bila makan ramai-ramai. Ada jemaah ni jadi semaya tak apa sepenuh pun dia jadi sepenuh. Jadi kemungkinan lah Nabi kata tidak diterima oleh Allah ni bukan tak sah, tak sepenuh, antaranya orang yang semaya tidak jemaah. Nah, yang bimbang takut semaya dia ni tak berapa sepenuh. Nya laju ko. Nah, maya cepat ko. Dah sore ni. Yang kedua, dan boleh jadi juga tidak sepenuh kalau dia ni seorang yang berkewajipan kena jemaah. Tiba-tiba dia tak pergi. Kita telah maklum semaya jemaah ni hukumnya fardu kifayah. Nah, fardu kifayah kalau kita tak pergi puasa ada dah orang pergi, tak apa dah. Bayangkan kalau satu masa tak ada orang pergi semaya jemaah. Dalam kampung kita ni tak ada. Orang tu agak orang tu pergi. Orang ni agak orang pergi. Lama-lama pakai agak kosong. Bila tak ada jemaah dalam satu kampung, nah, Nabi ada sebut dalam satu hadis, nah, satu kampung baik, satu daratan, nah, tak ada jemaah, bermakna kampung tu, masyarakat kampung tu sudah dikuasai oleh syaitan. Syaitan sudah menguasai dah minda kita, menyebabkan orang sini tak berapa minat. Jadi antara sebab boleh ditak sebenarnya. Yang kedua, semayang orang yang tidak mengeluar zakat harta. Dia ni seorang yang cukup syarat untuk bayar zakat. Dia tak bayar. Dia semayang sah. Semayang dia sah. Tapi tidak diterima kerana ada halangan. Hak Tuhan suruh, satu lagi dia tak buat. Jadi sakut juga. Nah, tersakut juga semayang ni molek dah. Ada lagi hak Tuhan perdu dia tak buat. Sedangkan dia wajib buat. Jadi sakut. Tak beres juga lah. Orang panggil tak clear lah. Molek satu perkara, tak molek satu perkara. Jadi tak sebenar. Dia kata tidak diterima. Yang ketiga, semayang orang yang melakukan zina. Dia semayang, tapi nafsu dia ni tak boleh kawal. Walaupun dia semayang 5 waktu pun, nah, nafsu dia tu masih nak kepada benda-benda yang maksiat gitu. Kadang-kadang isteri ada dah, anak ada dah, semayang tak tinggal, tapi berlaku juga curang. Panggil selingkuh kan? Selingkuh juga. Jadi tak sepenuh lah semayang. Sebab kalau semayang tu betul-betul sepenuh, tak akan buat kara muka. Moga Allah Ta'ala beritahu dah dalam Quran. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang itu dia boleh mencegah seseorang yang semayang daripada melakukan perkara keji dan perkara jahat. Pada semaya dah kan hidup zina lagi. Itu menunjuk semaya dia tak sepenuh. Semaya tak sepenuh. Maya tu sah dah, tak sepenuh lagi semaya. Tak sepenuh lagi. Ibarat kata kita ni orang sakit. Doktor beri ubat. Kita makan dah ubat tapi tak sembuh. Tu mungkin kita makan ubat tak sepenuh. Ibarat kata doktor suruh makan 2 kali, kita makan sekali. Ibarat itu.
Tak sebenarnya. Ada silap kita tu. Semayang ni molek dah. Nah, dengan rukun, dengan syarat, tutup aurat. Tapi bapa yang masih lagi suka buat dosa ni, menunjuk semayang tu tidak sempurna. Sedangkan semayang tu jadi pagar. Nah, semayang tu tanha anil pasyak, Tuhan kata. Boleh mencegah. Apa tak jadi cegah? Sebab ibarat kalau pagar tu pagar nak utuh. Tak sepenuh. Pagar tu nampak ada tapi pagar tak kuat. Jadi semayang tak sepenuh. Kalau semayang tu clear molek, dia tak buat dah. Tak buat dah masyarakat. Sebab itu dijamin oleh Allah Ta'ala sesungguhnya semayang itu mencegah kemuka dan pasyad. Dan yang kelima, yang keempat, semayang orang yang memakai riba. Riba-riba ni semua kita tahu berlaku dah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Nah, bahasanya riba ni haram. Maka kita tahu, semua orang tahu. Gapo dia riba ni semua orang tahu. Nah, tapi orang ambil juga. Semayang tak tinggal, tapi duit riba ambil, makan. Yang kelima, semayang penyambung. Penyamu ni pencuri. Semayang orang curi. Nah, Aram ni dia semayang tapi dia ni semayang pun curi. Nunjuk semayang dia tak sebenar tu. Kan orang cerita dah. Ada masjid pergi sombong. Nah, lepas-lepas curi duit tabung. Nah, ada kata dah. Curi selipar orang. Apa tak pelik juga kan. Semayang tapi ambil duit tabung. Dia seluk orang nak pandai lah dia cokil. Ataupun ada orang tu semayang. Tapi bila dia pergi semayang, dia hitam kasut orang yang comel. Dia hitam kasut selipar agama. Lepas tu dia turun masjid, berah dia ambil. Paran ambil juga semayang dah. Semayang dia tak sebenar. Sebab apa semayang tak sebenar? Dia pergi semayang, nawai itu dia nak ambil kesempatan. Maka Tuhan tak terima. Dia tidak heran kalau kata semayang tapi curi. Pasal dia semayang tu tujuan nak curi dia. Dia nak curi tempat semayang. Kalau semayang tu dia clear sungguh. Dia tak curi dah. Aku semayang curi. Pelik sungguh. Kan tu menunjuk semayang dia tidak sepenuh. Dia mari masjid. Pakai selipar buruk. Klik pakai selipar baru. Dia ni ada. Dia mari dia agak pakai hak buruk. Kalau klik dia tak comel dia ambil. Dia tinggal hak buruk dia. Sebab tu banyak lipar buruk tinggal tangga masjid. Itulah. Kita tak boleh tuduh siapa-siapa, kemungkinan dia besar. Banyak lipar buruk, pertama tu siok tak kalabu. Tak kira dia klik jalan kaki ayah. Tinggal lipar buruk. Fikir-fikir dah kan. Tu tak boleh dah ambil tu kan. Lu lipar orang ni. Dia kadang-kadang ada ke orang ni gini. Dia pergi semayang. Dia cari lipar dia tak temu. Boleh jadi lipar dia tak temu tu, dia naik tangga lain. Ataupun naik tangga turun tangga yang sama. Boleh jadi orang lain curi lipar dia. Maka dia cari. Dia kata ni, dah ni tukang orang ni. Dia kata orang ambil aku kena ambil ni. Kita tahu mana tukang, takut tu ada, tak ada tahajud. Dia pun berah ambil. Dengan sengkaan. Lipah ada ni, tuai hak ni dah tukang lipah. Kita ambil aku akan ambil dia. Tak boleh. Kita sebagai seorang Muslim, bila kita mari masjid, selipar kita hilang. Jangan ambil orang. Kecuali kita ni nak pinjam. Siapa rumah kita orang tak boleh esok. Mana tak boleh kita nak anggap. Cari-cari tak jumpa. Ada Sony dah sepasal ni tak ada tuai. Tukang hak ni dah.
tukar pun kita tak boleh ambil. Kita tak tahu tukar ke tak. Boleh jadi orang curi kita. Jadi bila kita ambil, kita pun jadi curi juga. Kecuali kita niat, dah tak ada, dah selipar aku ni, tinggal lipan ni dah sepasal. Tak tahulah tukar dengan aku ke, orang lain ke, biarlah aku nak pinjam esok ke orang atas. Tak apa. Boleh kita ambil niat pinjam orang atas. Pasal nak berjalan kaki ayat tak selesa. Gitu tak apa. Tak boleh pakai. Dah dia ambil aku ambil dia. Mana kita tahu hak dia ni ada. Jadi antara sebab lah sembahyang tu tak sebenar. Yang kerana sembahyang orang yang memakai yang haram. Riba tu haram dah. Selain pada riba ni banyak lah makan haram. Makan dengan cara tak bayar aku. Ambil banyak bayar sikit. Dia banyak cara. Makan haram. Takut dia pergi kedai kan. Dia ambil lauk banyak kau ambil pada rakyat stoko lauk rakyat ketua masa raya. Dia ambil banyak toko. Banyak cara lah kalau orang ni nak buat jahat ni tak banyak. Kalau orang ada iman tidak buat, orang jujur dan makan haram dia panggil. Dan kita makan hak banyak, kita bayar harga sikit. Yang ketujuh, semayang orang makan minum yang haram. Minum yang haram ni khusus gak minaruk lah. Orang minaruk tentu lah. Ataupun makan minum yang haram ni tidak semestinya arok. Kita makan hak orang. Hak orang. Haram juga. Makan gapo tu? Makan wadriyah. Beli ke? Tahu je pada pergi jalan baik makan pada basi. Kita jumpa orang jatuh, kita ambil makan. Salah tuai dia mari cari ke mana. Kalau tuai dia tak cari pun, kita tidak berdosa tak ambil muka orang. Tidak jadi basi ni bagi kita tahu. Kita jumpa kami ni pada basi baik kami makan. Kita tahu mana basi tu ada jatuh. Ini mudah kan. Ataupun kini yang kita tahu benda nak jadi haram dia duduk payah. Kita pergi rumah orang, tuan dia panggil makan nasi. Tuan dia jamu nasi buku. Dia panggil orang 10 orang. Dia beli nasi 10 buku. Maka bermakna sebuku seorang. Tiba-tiba kita ambil 2. Hasil lagi tak haram. Pasal tuan dia wis buku. Mudah nak jadi haram, mudah. Tuan dia kata ambil lah seorang. Tiba-tiba kita ambil 2. Tak ia keluar. Tak ia keluar tu. Lainlah ketua dia tak ambil lah. Nak berapa-apa. Lainlah. Ataupun kita dia ada 10 orang. Nasi ada 10. Mari 9. Lebih so. Lebih 1. Kita pun tengok. Tak lagi dah kali tua dia ni ada so lebih. Akan ambil kaku lah. Haram juga. Pasal tua dia beli tu tak nak mau orang dah tak salah. Tua dia tak mari tidak bermakna halal kita ambil. Kecuali tua dia kata apabila tak mari dah Tuhan. Tu baru ya. Kan? Kena minta izin. Mana tak boleh kita nak mana-mana. Atau mudah nak jadi makan haram, minum haram. Mudah. Kan? Kita pergi minum air dalam gelas orang. Tua dia marah. Tak boleh. Yang ke-8. Semayang orang yang menjual yang haram. Jual barang haram. Dia tak minum arak, dia juru jualnya. Maksud apa? Mayat dia sah tapi tu tak terima. Jual benda haram. Banyaklah jual benda haram ni. Takkan kita jual ni tak tahu benda tak haram. Kalau katalah gini lah contoh. Kita ni jual goreng pisang. Buat misalnya. Buat misalnya mudah lah. Jual kerja ke apa? Goreng pisang tepi jalan. Molek lah. Cari rezeki kan. Tiba-tiba mari budak dadah pikul pisang nak jual. Makcik. Gapo ambil lah makcik. Bayar 2 ya standar. Kita tu biasa beli 20 ya standar tu.
Mari budak muda cah puan. Nah, jenis pe kuda ke pe gajah ke peku. Ambil lah wajib nak wimah-murah. Kita ni utuh banyak ni. Nasabah ke tak? Kalau kita fikir ngakak. Nasabah kau standar ni harga RM2. Walaupun kita beli, tak sah kita beli. Sebab dia pergi pikul pisau orang. Dia syarat sah jual beli ni barang kita. Barang orang jual tu barang dia. Ataupun dia wakil pada tuan. Dia budak ni kita kerak. Pohon. Mari jual murah-murah. Kita nak murah ni untung banyak. Haram ada situ. Ni benda tak pasal. Kalau kita jual kedai ruci. Mari budak muda pikul tunggah. Bayar RM5. Cewek kita tak sebab kagih. Nasabah kau tunggah RM5. Sah dia pergi curi dapur orang ni. Pak kita bayar kita dosa. Dia tak kira dosa pahala. Dah dia jual tu. Nah, mungkin nak beli dadah, nak beli apa. Kita ni akak ni tak fikir kau. Tunggah ni akak torok RM5. Tu dia kata tak sebab budak kata tak sebab akak ada gas lebih mah dia duduk saja nak jual. Logik kau dah akak. Gas berat dengan isi RM5 setengah. Mana kali kita beli juga, kita beli benda haram. Soh bagi dia curi. Nah, jaga dia jual tu gas ni orang duk tukar engkau benda keperluan. Ni budak muda jual tu gas. Duduk 3 hari mari pula. Silat-silat kita besar pula dia. Kalau ada murah-murah mari banyak budak. Ada sabar ke tak? Ni benda haram. Kan? Juga benar. Yang 9 semayang hamba yang lari dari Tuhan. Apa tadi lah. Yang 10 semayang perempuan yang masan muka atau deraka atau bertutur dengan marah terhadap suaminya. Dalam 10 perkara ni, nah, hak kita nak nombor 10 ni lah. Tajuk yang kita bincangnya iaitu seorang perempuan dia semayang tak tinggal, puasa sunat tak tinggal, ngaji berzikir, baca Quran, ngatik lagi, Allah tasbih lagi. Tapi ngatut lagi tanya sikit masa cetung. Kan? Atau deraka atau bertutur dengan marah, jawab kasar. Tu lagi kata tolong baca teon daga dah. Ada tangan kau nak baca diri. Allah. Tu lagi kat sing. Dalam hati kat duk-dak. Berdosa dah. Bini tak tahu. Dah. Muka dia marah ni. Isteri tu tu. Hati jangan. Kalau kita isteri tak boleh buat suami nak bicara molek. Nah, boyak molek. Nah, tu laki panggil. Dia tak boleh masa muka. Nah, kena boyak molek. Kecuali kita masa muka tika tu laki panggil tu kita baru tak boleh semayang. Tu kena masalah. Jangan duk senyum tika tu bahaya. Dia ada musim-musim juga. Nah, tika tak boleh semayang tak apalah. Buat masa-masa pun. Tak kuat senyum-senyum bahaya. Wallahu a'lam subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.